Nang steady dibawakan daripada Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Baiklah, untuk sangat nice kita untuk sesi petang kita pada hari itu untuk tarikh 16 Mac 2026 bersamaan dengan 26 Ramadan 1447 Hijri. Pada petang tu kita ingin kongsikan kepada pendengar-pendengar semua, iaitu untuk segmen info LAKMNS. Jadi pada petang tu syukur Alhamdulillah telah pun bersama dengan kami di Konti Iris. Kita ingin mengucapkan selamat datang buat Encik Ahmad Rabbani bin Muhammad Taufik, pegawai Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak yang merupakan pegawai di bahagian tanah perkuburan, dan juga kepada Tuan Yusuf bin Muhammad Nasir, Inspektor Polis Bantuan bagi bahagian keselamatan di Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, di mana kita pada hari itu ingin kongsikan kepada anda semua. Seperti kebiasaannya, kita telah pun berada di hujung-hujung bulan Ramadan tu. InsyaAllah selamat lagi kita nak beraya. Mungkin hari Jumaat tu, mungkin hari Sabtu tu kita beraya. Tapi jadi pun kita tahu setiap kali dah hari makin dekat dengan raya tu, antara kawasan-kawasan akan menjadi tumpuan yang akan penuh. Antaranya itu bahagian tanah perkuburan, dan juga di masjid-masjid, di Masjid Jamid dan di Masjid Bahagian Kuching, yang semestinya masjid-masjid tu di bawah Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Dan kita akan kongsikan kepada anda semua info laluan trafik untuk Masjid Jamid Negeri Sarawak, Masjid Bendaya Kuching dan juga tanah perkuburan Radatu Sakinah Kuching sempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jadi sebelum kita nak mulakan perkongsian untuk kepada anda semua, terlebih dahulu kita layan dulu lah dengan tetamu-tetamu kita pada hari itu. Kita ingin mengucapkan selamat datang kepada Encik Ahmad Rabbani bin Muhammad Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menerima kedatangan kami orang. Alhamdulillah. Jadi apa khabar hari tu, Dek? Alhamdulillah, panas sikit cuaca. Panas sikit cuaca. Jadi hari tu kita dah masuk ke 26 Ramadan. Kita telah pun berada di hujung-hujung puasa kita hari tu. Jadi setakat tu macam mana rasa kita pengalaman puasa kita? Wah, macam tahun-tahun lepas je lah pengalaman puasa. Tapi Alhamdulillah tahun tu ada hujan, ada sejuk, sejak panas sepanjang bulan. Jadi ada relax sikit lah. Okey, jadi untuk Tuan Yusuf Kak, merupakan Inspektor Polis Bantuan dari bahagian keselamatan. Assalamualaikum Tuan Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar gitu, Tek? Alhamdulillah sihat. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Baik, jadi soalan yang sama dengan Encik Ahmad Rabbani, Tek. Setakat tu kita dah pun masuk dalam 26 Ramadan. Kita dah di hujung-hujung bulan Ramadan tu. Setakat tu macam ni pengalaman puasa tahun tu ada sikit berbeza dengan puasa-puasa tahun-tahun sebelum tu kan? Bagi kami puasa ataupun bulan Ramadan pada tahun tu pada Cik Ahmad ni macam biasa juga. Biasa juga. Cuma syukur tadinya ada hujan-hujan. Hujan. Jadi ada masa kita puasa juga lah panas, ada masa kita sejuk je. Soalnya imbalance lah tanya kami. Hujan kita pada tahun tu kali tu agak luar biasa. Luar biasa. Agak luar biasa lepas. Lebat. Banjir. Ramadan kita sebelum tu saya dah kena ya. Tahun ni memang agak luar biasa lah tahun tu. Tapi apapun kita langgar hujung-hujung tu pun dah Ustaz panas, sejak hujan lagi lah. Mudah-mudahan kita hari raya kelak pun cuaca mengizinkan lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi doa tu lah. Ya, betul. Kedah dengan anggota tugas tu. Betul. Bila hari hujan tu, kita pun anggota-anggota pun banyak yang turun bertugas. Yalah sikitnya. Jadi kita harapkan raya kali tu pun agak ni lah, dipermudahkan lah buat kita semua. Okey, baik. Jadi tanpa masa kita terus masuk ke ingin yang kita kongsikan kepada semua berkenaan dengan info laluan trafik di Masjid Jamid Negeri Sarawak, Masjid Bendaya Kuching dan tanah perkuburan Radatu Sakinah ataupun lebih dikenali sebagai tanah perkuburan Semariang di Kuching tu. Dan untuk info lanjut berkenaan kita orang dua, selain kita orang boleh dengar menerusi laman web www.lkmns.ig.my dan juga menerusi aplikasi Iris, kita orang boleh juga menonton secara langsung di Facebook TV Iris dan juga di YouTube TV IDs di Sia. Kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita, iaitu Encik Ahmad Rabbani dan juga Tuan Yusuf. Dan di atas peluang tu juga, ni tu ada di kalangan anda semua ingin bertanyakan soalan kepada tetamu kita, dijemput untuk type di ruangan komen live tersebut. InsyaAllah tetamu jemputan kita akan menjawab soalan anda semua. Semestinya soalan yang kita orang nanya adalah berkenaan dengan topik kita hari itulah, berkenaan dengan info laluan trafik. Okey, jadi untuk
Soalan yang pertama kita pada petang tu, ingin kami bertanya soalan kepada Tuan Usup dulu lah. Untuk Tuan Usup, boleh pihak Tuan jelaskan tujuan penyampaian info laluan trafik ini sepenah dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun tu? Okey. Untuk makluman Cik Zudina, tujuan penyampaian info laluan pada hari itu adalah sikit sebanyak untuk menerangkanlah kepada pengunjung dan orang awam berkenaan dengan keadaan semasa yang akan kita hadapi kelak, khususnya pada hari raya yang bakal mendatang. So kita si tahu ni jatuh pada hari Jumaat ataupun pada hari Sabtu. So tugas kami untuk basically daripada Pengen Keselamatan ataupun Polis Bantuan adalah untuk memastikan kelancaran, bukan saja daripada lalu lintas, tapi untuk memastikan keselamatan pengunjung di lokasi-lokasi seperti masjid dan tanah kuburan kelak, dan untuk memastikan orang awam berasa selesa dan selamatlah bila mereka berada di lokasi untuk menunaikan contohnya solat Hari Raya Aidilfitri kelak lah. So basically tujuan kami orang datang tu lah pada hari tu. Tujuannya untuk menyampaikan info trafik lah kepada pendengar-pendengar dan kita. kawanan keselamatan kawanan keselamatan kepada, sebab seperti yang telah kami jelaskan kepada kita orang tadi lah, seperti kebiasaannya sekali hari raya tu antara tempat tumpuan utamanya Masjid Jamek Negeri Sarawak. Saudaraku, masjid utama di Negeri Sarawak tu memang kita tahu memang ramailah orang akan solat sunat Aidilfitri di Sia di Masjid Raya Kuching juga, dan utamanya di tanah perkuburan pada tu Sakinah. Seminggu-minggu tu kita akan orang akan semakin ramai masuk ke tanah perkuburan sebagian. Mungkin ikut pengalaman kita Tuan Usup sebelum tu lah, pengalaman kita sebelum tu macam ni, kita nangga jumlah kepadatan orang datang untuk terutama di Masjid Jamek, di tanah perkuburan tu, di Masjid Bayang Kuching tu, mengikut pengalaman raya-raya yang sebelum tu. Okey, mengikut daripada pengalaman dan pemantauan gebang setiap tahun tu lah. Nya pun kedatangan orang untuk solat rasanya si pernah berubah, sentiasa kami. Alhamdulillah juga lah. Mungkin dengan keselesaan yang disediakan oleh kita pun pengurusan, khususnya dengan wang solat yang kami rasa selesa dan lebih keen untuk datang ke masjid kita untuk solat lah. So kami nangga setakat tu untuk masjid nya pun crowd memang sentiasa ada, especially untuk Hari Raya Aidilfitri dan raya-raya sebelum tu lah. Dan untuk tanah kuburan, kita sedia maklum first day of raya tu, kita nangga memang akan ada berlaku kesesakan lalu lintas. Kerana untuk makluman kami orang datang. Jadi kita nak madah si datang pada hari raya, kami tetap akan membantu juga supaya untuk kelancaran lalu lintas. Dan dalam masa sama untuk share juga di mana kita nangga kinetok di Masjid Jamek di Sarawak, daripada luarannya orang si nampak, tapi daripada lalaman bila nya dah sampainya ada kinetok ada construction sedang dijalankan. Yang kita in detail lagi lah. Termasuk di Masjid Manaraya Kuching. Kami rasa daripada tahun lepas dah start Padang Pasir, tempat famous, nama famous di Kuching tu untuk silap parking. Jadi kini tu tengah ditutup untuk pembinaan hub ART kita lah. So basically kita boleh nangga kini tu, walaupun dengan ada construction macam ya, tumpuan orang awam dengan Masjid Manaraya Kuching dan Masjid Jamek memang masih ramai untuk makluman lah. Okey, baik. Lepas tu kelak adalah Tuan Usup dengan Encik Amar ni akan explain lebih detail lah berkaitan dengan bahagian tanah kuburan, Masjid Jamek Negeri Sarawak dan juga Masjid bahagian Kuching. Okey, untuk soalan seterusnya buat Encik Amar Abani, apakah langkah yang telah diambil oleh pihak bahagian tanah perkuburan bagi memastikan aliran trafik di sekitar kawasan perkuburan berjalan lancar semasa musim perayaan tu pula? Langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak bahagian tanah perkuburan, sih ada langkah yang lebih apa kata orang yang special lah. Hanya langkah yang biasa, yang macam kebiasaan iaitu kita dengan pihak Polis Bantuan sama-sama mula kerjasama kita dengan pihak Polis Bantuan dalam mengawal trafik
dan sama-sama mula rondaan, mula kata orang pemantauan dari masa ke semasa. Ya ajalah yang langkah yang diambil oleh pihak kami orang. Dan on construction site seperti sekarang tengah mula parit, mungkin kawasan-kawasannya kita akan masang tali tape supaya ada orang yang parking di situ lah, yang akan menyempitkan lagi jalannya sebab dah ada tanah-tanah di tepi-tepi jalannya kan. Dan jalan dah sudah semakin sempit, jadi kita ngelak mendapat orang jangan kita nyedia pal mungkin lah. Apa yang paling penting untuk penghujung-penghujung di bahagian tanah perkuburan ni kelak sentiasa mendengarlah arahan-arahan dari semasa ke semasa dari pihak Polis Bantuan DCA dan pemantauan kami orang pun jugalah. Pemantauan dari orang juga di bahagian tanah perkuburan juga. Yang paling penting lah DCA. Okey, jadi untuk penutup, adakah terdapat laluan masuk dan keluar khas yang telah ditetapkan di kawasan tanah perkuburan Daudatul Sakinah bagi memudahkan pergerakan pengunjung? Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Encik Ahmad Arbani pun tadi, pun dah ada tempat lagi construction site juga di Sia. Boleh Tuan Usop jelaskan kerana perkara tu? Okey, sebenarnya kita nangga dari ada gambar, kita boleh nangga daripada gambar untuk laluan trafik di tanah perkuburan Daudatul Sakinah Kuching. So route ataupun laluan masuk utamanya adalah daripada kita nangga daripada sebelah Telekom lah. Ya, gelaran selalu kita madah untuk laluan. Orang nanya sini laluan masuk tanah perkuburan. Kita madah daripada laluan Telekom. Kita nangga daripada laluan Telekom, kita akan dapat nangga pejabat Kompleks Daudatul Sakinah di Sialah. Okey. Jadi untuk makluman, ia adalah laluan masuk utamanya sebenarnya. Dulunya ada dua. Kita nangga daripada slide ataupun gambar nak di hadapan Bombay dulu ada laluan masuk. Tapi menangkan daripada Bangsa Keselamatan dan minta juga pandangan daripada pihak PDRM. So adanya menyatakan yang sebaik-baiknya di dalam kita mula jadi laluan sahala. This why dengan berbincang dengan pihak BTP juga ataupun bahagian tanah perkuburan, dan benda tu telah disetujui lah untuk jadikan satu laluan aja. Jadinya saya ada laluan khas, memang sikit aja untuk silap masuk. Disebabkan ialah waktu first day raya tu, di mana minta negara ramai orang Abbas naknya, memang akan berlaku jam daripada luar kerana nunggu turn nak masuk. So apa yang kami nak share juga di situ, berkenaan tanah perkuburan Daudatul Sakinah tu, di dalamnya sebelum raya dan pada hari raya kelak 2 hari sebelum raya dah ada peniaga-peniaga di dalamnya. Yang menjual air mawar dan bunga untuk memberi kemudahan kepada pengunjung lah, supaya di mana bila dia datang dia boleh membeli untuk sebelum dia melawat kubur orang tersayang dia di sialah. Tapi nasihat kami orang lah, mendaknya first day datang parking dulu. Parking betul-betul bawa dia agak peniaga. Jangan berhenti dulu. Jadi orang belakang terpaksa bertunggu. Yang pernah kami orang hadapi lah, si dapat nak menghalang orang berniaga juga. Dia pun cek rezeki, tapi in the end kelak bila dia keluar dia motor, kereta belakang yang mengganggu sidak daripada belakang dan menyebabkan jam yang panjang. Maksudnya hanya datang berhenti dekat orang berjual lah. Betul. Bila tepi jalan bang. So bila dia berhenti, dia keluar ataupun peniaga datang, sidak belakang kami orang pun siapa nayalah pasal suadanya berjalan dulu. Yang kami orang nangga daripada sudut tu lah. Jadi dalam masa yang sama juga atas nasihat juga for advice untuk pengunjung lah, first day of raya yang benda special untuk ngabas tapi bagi kami anytime boleh ngabas. Jadi aturkan masa ataupun atur masa perjalanan, mesti hari first day of raya, second day or third raya pun boleh pergi. Tempat yang membulatnya 24 hours buka. Tapi nak pergi malam jangan dah. Kita pergi sebaik-baiknya waktu siang hari. Jangan pergi malam bahaya lah bagi kami lah. So anytime boleh pergi. Jadi untuk keselesaan maybe after first day of raya sebaik-baiknya boleh pergilah. Ya nasihat kami lah. Sebab selalunya orang ramai start pergi kubur lepas habis sembahyang raya. Terus ke Sia. Dia akan terus ke Sia. Kadang-kadang tu ada kita dengar orang ada lebih afdal datang terus di hari Tang Abbas di hari raya pertama. Tapi
seperti yang di Padah Tuan Usop tadi, semestinya datang untuk hari pertama, hari kedua boleh, hari ketiga pun boleh. Sebab mula kita orang datang di hari pertama, mungkin kita orang anggap situasinya agak jam, agak terlalu ramai, merasa dapat dielak ya, cuba elak dulu lah. Dapat elak dulu sebab kita tahu kondisi di tanah kuburan banyak gelak kereta memang kadang di luar kawalan boleh terjadi juga di siap. Betul sih Tuan Zul. Walaupun kami orang dah menempatkan anggota di tempat strategik, di simpang-simpang utama yang kita boleh madah, boleh menyebabkan pertumbungan. Tapi bila trafik tu dengan volume yang tinggi, so memang akan berlaku pada kita. Jadi di mana berlaku kesesakan ialah. Okey, untuk kita Encik Ahmad Abani, jadi Tuan Sum madah laluan masuknya kini tu boleh kita madah ya adalah laluan masuk yang baru lah laluan masuk yang baru dari sebelum mungkin kita orang anggap bangunan kompleks Datuk Sakinah, ialah tempat laluan masuk. Dulu orang dah boleh masuk dari yang sebelum traffic light jadi tempat bomba ya. Jadi kini tu yang depan bomba ya yang akan jadi laluan jalan keluar. Jalan keluar sahaja. Jalan sahala akan di kita akan praktikkan bahawa perjalanan flow jalan dalam tanah perkuburan ya Datuk Sakinah ya one way je. Jadi untuk mengelakkan pertumbungan kereta lah yang akan menyebabkan trafik. Maksudnya ada petugas juga lah di siak lah di laluan keluar ya. Takut biasalah orang si tahu yang akan terus jurus masuk ke di dua igit jaya pertama ya nak. Tuan akan ditempatkan di siak lah. Jadi maksudnya yang laluan masuk di dekat kompleks Datuk Sakinah ya orang boleh keluar dari siak lah. Boleh. Siapa masuk aja. Masuk aja. Dengar kita orang semua. Ada boleh keluar siak. Ada dua alas ya. Dua alas juga. Hanya depannya aja lah. Maksudnya di depannya boleh keluar dan masuk. Di laluan yang dekat depan bomba ya hanya untuk keluar sahaja. Yang paling penting untuk kita orang pengunjung kelak dengarlah arahan dari petugas-petugas di siak lah. Okey. Baik, lepas tu kita akan kembali lagi bersama dengan tetamu jemputan kita iaitu Tuan Usop dan juga Encik Ahmad Arbani berkenaan dengan perkongsian info laluan trafik tu. Semestinya anda ingin mengetahui lebih lanjut persiapan dari pihak Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak bagi menghadapi Hari Raya Aidilfitri kelak, kunjungan dari terutamanya untuk yang berada di Kuching tu di tanah perkuburan, di Masjid Jamek dan juga di Masjid Bandar Kuching. Okey, jadi untuk kawan semua dari sini teruskan kesediaan bersama dengan IDIS Internet Radio Islamik Sarawak nang stay.
Polis Bantuan Yusuf bin Muhammad Nasir dari bahagian keselamatan Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, di mana dari jam 2.30 tadi kita telah kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan info laluan trafik bagi Masjid Jamek Negeri Sarawak, Masjid Bandar Kuching dan juga tanah perkuburan Raudatul Sakinah ataupun lebih dikenali sebagai tanah perkuburan Islam Semayang bersebenar dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jadi kita tahu sebenar dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri pula, jadi itu dah tempat-tempat yang akan padat dengan kunjungan-kunjungan lah, kunjungan-kunjungan jadi tempat tumpuan di tanah perkuburan dan juga di Masjid Jamek dan juga Masjid Bandar Kuching, terutamanya untuk solat sunat Aidilfitri kelak. Okey, jadi seterusnya untuk Tuan Usop, sebab kita difahamkan di Masjid Jamek Negeri Sarawak dan juga di Masjid bahagian Kuching, Bandar Kuching kini tu ada renovation, ada construction site yang sedang berlaku di Sialah. Jadi boleh Tuan Usop perjelaskan apakah aspek keselamatan dan juga tempat letak kereta jemaah di Masjid Jamek Negeri Sarawak dan juga di Masjid Bandar Kuching. Okey, seperti kami maklum awal tadi lah, berkenaan dengan ada construction yang berlaku di dua lokasi masjid yang kini tu, terutama mengenangkan berkenaan dengan Masjid Jamek Negeri Sarawak lah. So untuk Masjid Jamek Negeri Sarawak, untuk parkingnya kita anangga daripada slide je lah. Kami ada menempatkan menangga daripada Asia ada di di tanda kawasan pembinaan. Okey, untuk kawasan pembinaan tu untuk Baluman sebelum tu ia adalah kami orang khususkan untuk kenderaan ringan seperti motosikal lah parking di situ. Tapi memandangkan tempat ia dah ditutup untuk construction, so motosikal memang sedikit di benda parking di situ masa tu lah. Jadi untuk motosikal sama ada parking di belakang atau mana-mana tempat yang dia dapat parking mengikut kekosongan yang ada di situ. Sebabnya saya ada parking khas untuk motosikal. Akan tetapi Polis Bantuan tetap akan memberi tunjuk arah juga sini tempat tidak akan parking kelak. Sebab untuk kenderaan berat seperti kereta tu, kita nangga daripada Asia, kami ada meletak parking awam. Contohnya parking awam A berada di anjung kiri Masjid Jamek, parking awam B di anjung kanan, dan kami ada mohon juga kelak kepada Sidak Hikmah untuk menggunakan parking Sidak juga lah, iaitu parking awam D tu. Jadi untuk parking awam parking awam B tu yang berada di belakang Masjid Jamek lah, ia dapat menempatkan sekurang-kurangnya dalam 600 buah kenderaan. Tapi untuk makluman Masjid Jamek tu ia dapat kereta ataupun dapat tampung pengunjung sehingga 14,000 orang. Jadi kami menyarankan mendapat kapul, kita kapul lah. Mesti dapat kapul pun datang awal. Kita nak dapat parking khususnya di dalam Masjid Jamek lah. So kami orang akan ada masanya kelak untuk memastikan bila dia dah penuh, memang kami orang akan benarkan orang masuk. Akan guide semua pengunjung ataupun jemaah untuk sama ada parking di sini tempat yang masih kosong. Contohnya di parking awam B lah, yang belakang. So parking A, B dan C, ya memang siapa awal, ya memang akan terus dapat parking di sini lah. Jadi untuk kereta kenderaan berat tu insya-Allah masih mencukupi untuk parking di sini lah daripada pemerhatian kami orang. Okey, jadi untuk di Masjid Jamek tu insya-Allah anggota kami orang sentiasa setiap bersedia. Sama ada raya ke, jatuh pada Jumaat kelak ke, ataupun pada Sabtu, anggota kami akan siap sedia untuk melakukan penugasan sidak kelak. Okey. Jadi seterusnya untuk di Masjid Bandaraya Kuching. Masjid Bandar Kuching seperti kami maklum tadi, ada construction untuk membina hub ART di situ. Jadi kawasan Padang Pasir ya untuk parking awam. Jadi saya dah lagi lah masa tu. Jadi untuk parking di dalam Masjid Bandaraya Kuching sendiri, pada hari solat sunat hari raya kelak, hanya dibenarkan motosikal saja masuk. Motosikal saja dan kenderaan khas
yang dibenarkan sahaja. So untuk makluman, seperti pematian kami orang sebelum raya sebelum tu, bukannya raya tempatan saja yang solat di Sia. Kebanyakannya sidak daripada pekerja-pekerja macam Indonesia banyak yang solat di Sia. Jadi untuk yang menggunakan kenderaan sendiri tu, jadi kami harap tu parking dengan berhemah lah. Mun parking tepi jalannya, ya memang atas risiko sendiri. Tapi mun untuk makluman di Sia ada si Arif Hotel lama di Sia. Sia ada dibina parking juga. Jadi pihak pengurusan Masjid Bandaraya akan mohon juga untuk parkingnya digunakan oleh sidak yang jemaah kelak lah. Okey. So kami harap siapa yang datang ya pakai kenderaan ringan lah, motosikal lah, sebaik-baiknya lah untuk parking di dalam. Tapi jangan siap pakai helmet lah, walaupun jam di area orang famous Madah Kampung Nombor tu lah. Dapat safety first lah. Yang kami mohon lah. And yang parking di tepi jalan, di tangga kami kereta, je jantas di Sia pun memang saya akan diguna juga. Sebab atas disebabkan oleh construction ya yang berlaku ya. So waktu limpas jalan ya hati-hatilah waktu nak ke Masjid Bandaraya Kuching ya kelak. Seperti kami maklum tadi, mungkin hari ada public holiday, saya ada banyak pergerakan, maksudnya saya orang turun kerja. Tapi apa yang kita boleh langgar itu adalah orang yang datang ke masjid itu sendiri. Jadi daripada aspek keselamatan yang kami langgar, kita orang parking di luar. Luar maksudnya bukan di dalam kawasan jagaan polis bantuan. So jagaan polis bantuan tu di dalam kawasan Masjid Bandaraya Kuching. So pastikan kenderaan kita orang dikunci, barang-barang peribadi, barang-barang berharga dapat jangan nampaklah di dalam kenderaan sebab ia boleh attract sidak penjenayah tu. Tapi kami harap sidak pentingkan keselamatan harta benda dunia lah sebelum pergi, ataupun periksa dulu sebelum pergi ke masjid untuk solat. Ya, ini tangga kami lah. Okay. Lebih penting sebab kita tahu pagi raya tu orang sangat teruja, sangat excited nak menyambut hari raya. Jadi terlupa sedikit pasal aspek keselamatan dari segi jaga barang-barangnya. Jadi walaupun teruja macam ni pun kita untuk menyambut hari raya di hari pertama kelak, terutamanya kita nak pergi sembahyang solat sunat Aidilfitri kelak, walaupun dapat jangan lambat banyak gila barang barang-barang yang penting aja. And mendapat ya paling penting jagalah dari segi aspek keselamatan sendirilah. Kita memang ada polis bantuan yang akan sentiasa memantau, sentiasa bergerak sekeliling di kawasan sekitar masjid ya. Tapi janji ini pun yang dapat menjaga keselamatan kita diri pun dan kita diri pun juga. Jadi ialah sebenarnya yang ingin kita pesan kepada anda semua. Okey. Jadi untuk soalan seterusnya kepada Encik Ahmad Arbani, adakah terdapat kemudahan atau persiapan lain yang disediakan bagi keselesaan orang ramai yang datang menziarahi pusara ahli keluarga mereka di tanah kuburan? Di tanah perkuburan, Raudatul Sakinah Kuching ataupun tanah perkuburan Semeriang. Kemudahan terutama kepada pengunjung ataupun waris-waris yang datang untuk mengunjung pusara keluarga masing-masing, kita menyediakan pili pipe di setiap plot. Di setiap plot kubur ada pipe yang disediakan untuk kemudahan mencuci tangan, kaki, ataupun untuk mengambil air untuk menyiram kubur ataupun untuk mencuci napur-napur. Okey, selain daripada di komplek Raudatul Sakinah, kemudahan tandas. Sebelum tu kemudahan tandas memang ada disedia. Ada pun pernah disedia dalam 2-3 tahun ya tapi keadaannya ialah menduka citakan. Tapi alhamdulillah setelah berdirinya komplek Raudatul Sakinah, kemudahan tandas sentiasa dijaga bersih. Ya, antara yang kita sediakanlah untuk orang awam, dan kita juga menyediakan kemudahan surau untuk bagi pengunjung-pengunjung yang nak berkendak nak bersemayang, takut terlepas waktu, boleh kita ada menyediakan tempat untuk kita bersolat ya. Ialah antara yang kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh sidak di komplek Raudatul Sakinah.
Yalah, sebenarnya keistimewaan yang ada di tanah kuburan Islam Semayang pada waktu tu. So dah ada bangunan kompleks Radatul Sakinah. Di Sia macam-macam ada. Dah ada tandas. Tapi yalah, kita tahu orang kan kami. Memang orang kan kami juga akan pakai tandas pada hari memang orang kan kami. Jadi pandai-pandai lah macam ni kita orang nak ngurus waktu tak orang kelak di tanah kuburan Islam Semayang di kompleks Radatul Sakinah ya kelak. Baik. Untuk soalan seterusnya bersebenar dengan Aidilfitri tu kelak. Tu soalan untuk ditujukan kepada Encik Ahmad Bani dan juga kepada Tuan Yusof sekali lah. Jadi apakah nasihat pihak Tuan, pihak Encik kepada orang ramai agar kunjungan ke kawasan tanah perkuburan kelak di Masjid Jamek Negeri Sarawak juga, di Masjid Penara Kuching sempena Aidilfitri itu dapat berjalan dengan selamat dan teratur. Kita mulakan dengan Encik Ahmad Bani dulu. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Tuan Yusof tadi, perkara yang paling penting adalah keselamatan. Sama ada keselamatan harta benda ataupun keselamatan sendiri. Okey, jadi di tanah perkuburan Radatul Sakinah pun kita aspek keselamatan juga kita mesti kita utamakan dulu. Terutama sekali barang-barang berharga. Pastikan bila kita dah keluar dari kereta nak pergi ke kubur, pastikan kereta kita berkunci. Dan dapat jangan lembak handbag pergi ke kubur. Senang gila orang nak lalu nak lembak. Jadi tinggal dalam kereta, kuncikan saja kereta. Dan selain daripada keselamatan, kami juga ingin menekankan aspek kebersihan. Okey, kini tu Sidap Bahagian Tanah Perkuburan telah menyediakan banyak tong sampah. Banyak tong sampah yang telah disediakan di tepi-tepi jalan, di tepi-tepi plot. Okey, jadi minta tolong kita yang datang untuk mengunjung kubur, yang nukar kain yang ngambur bunga dengan batang-batang, jangan ditinggal di dalam plot ya. Kita pastikan dibuang, dikutip, diambil semula, diputih, dibuang dalam tong lah. Ya ajalah jaga kebersihan kita di tanah perkuburan Radatul Sakinah. Betul. Sambil tak orang mengunjung sambil melawat tanah perkuburannya, kebersihan ya paling utama juga lah, kita mesti jaga juga. Baik, untuk Tuan Yusof pula. Okey, pertama tolong ingat benar-benar lah daripada Encik Ahmad Bani tadi. Pertama berkenaan dengan harta benda dan keselamatan diri lah. Yang kami tekankan tadi apa di padahnya adalah sentiasa kunci kenderaan anda. Walaupun kubur yang dekat dengan tempat kita parking ya, dengan anggap orang siakan mengambil kesempatan. Dan keduanya kami maklumkan lagi, polis bantuan ada bertugas di Sia 24 jam. Jadi siapa-siapa yang berkunjung, maksudnya bukan je hari raya pertama ajalah, anytime berada di Sia, sekiranya ada orang approach kita ataupun menghampiri kita, biasanya kan madah kami boleh nolong untuk ataupun kita ingat yang berniat baik, tapi apa yang berlaku sebaliknya. So sekiranya kita rasa takut ataupun was-was, boleh pergi ke komplek Radatul Sakinah ya, di mana pos kawalan PB ataupun polis bantuan ada di Sia. Jadi kita untuk memastikan ialah polis bantuan pun tahu sekiranya ada berlaku jenayah di Sia lah. Dan keduanya jangan pergi seorang, especially wanita. Jangan pergi seorang. Buat tanya mbak handbag yang menarik minat sidap jenayah juga. Dapat mbak teman ahli keluarga lain pelawat di Sia. Jangan seorang-seorang. Sebaiknya kapul lah. Jangan pergi kapul. Mbak kawan dia, at least 2-3 orang untuk keselamatan diri. Jadi seperti kami maklum juga, rancang perjalanan untuk mengelak daripada kesesakan lalu lintas. Boleh je pergi, saya ada masalah. First day of raya ya, pergi saya ada masalah. Anggota memang akan sentiasa siap sedia untuk membantu di Sia. Apa yang kami mahu tadi, untuk keselesaan ke, selamat dalam kereta, esok hari, second day, third day of raya pun boleh pergi, saya ada masalah. Dan untuk Masjid Jamek dan MBK, kami maklum juga supaya datang awal. Tak datang awal, dapat parking selesa, si perlu nak nunggu turn. Kita dah ambil semayang, nunggulah motor, tapi jam, apa jadi?
Food Mulas bagi contoh. Pagi raya mudah. Pagi raya Mulas. Yang Mulas. Dah. Berlaku benda tidak diingini tu, baru dapat parking, pasang ambil semayang lagi. Kalau siapa jadi lambat je nak. Orang dah semayang je baru datang. Jadi datang awal. Ya kami mohonlah. Dan dalam masa sama pastikan ikut arahan di masyarakat semata, arahan di masyarakat besar oleh polis bantuan lah, supaya untuk memastikan keadaan hari raya ya, untuk kemudahan kami orang yang bertugas dan juga untuk pengunjung sendiri yang akan menggunakan fasiliti kita lah. Yang kami mohon lah kepada orang awam tu. Okey, ialah pesanan daripada Encik Ahmad Bani dan juga Tuan Usup berkenaan dengan untuk pengunjung-pengunjung kelak yang akan datang ke kawasan tanah perkuburan Masjid Jami' Negeri Sarawak dan juga Masjid Pendayan Kuching sepenangan Aidilfitri kelak. Memang banyak pesanan nasihat daripada tuan-tuan untuk anda semua, yang bagi kami lah yang paling penting dari segi aspek harta benda lah, keselamatan harta benda kita di pun untuk pagi raya, walaupun kita tunggu hujan macam ni pun janganlah dulu barang-barang yang barang penting aja. Barang penting je, kunci kereta, bak lesen, bak IC, bak duit cash sedikit pun dah cukup. Macam yang macam nak perlu mbak handbag ke apa pun dapat, jangan dulu lah. Gelap balik dari tanah perkuburannya, balik rumah, buat nak pergi ngabang, temialah mbak lah apa-apa barang kita nak mbak pakai nyambut raya ya. Okey, jadi sedar-sedar kita telah pun berada di hujung segmen kita pada waktu petang tu untuk perkongsian kepada anda semua berkenaan dengan info laluan trafik tu. Jadi sebab kita tahu tu adalah minggu keempat bulan Ramadan, InsyaAllah kita selamat lagi nak jemput raya. Mungkin hari Jumaat tu, mungkin hari Sabtu tu. Jadi kita nak jemput Encik Ahmad Bani dan juga Tuan Usup untuk beri sedikit ucapan raya. Saya mewakili bahagian tanah perkuburan Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak dan semua pendengar Radio Iris. Ya ucapan dia. Simple lah. Tuan Usup. Okey, saya pun mewakili bahagian keselamatan Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, mewakili anggota Polis Bantuan juga lah, untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri yang bakal berlangsung selamat lagi. Dan mohon maaf zahir dan batin juga lah sekiranya ada kesilapan kata ke tutur kata ataupun yalah. Dan dalam masa sama terima kasih juga kepada Iris dan penonton setia Radio Iris tu. Dapat jangan lupa sebut Nang Steady lah. Betul, Nang Steady. Dia daripada saya. Baik, jadi terima kasih ucapkan kepada Encik Ahmad Bani dan juga Tuan Usup di atas kesempatan tu juga kami nak ucap sama Hari Raya juga lah buat kita dua. Jadi dia harapkan Hari Raya kita pada kali tu Hari Raya yang penuh bermakna lah buat kita semua. Ada segala urusan kita untuk Hari Raya kelak akan dipermudahkan, InsyaAllah. Baik, jadi untuk anda semua mungkin yang bawa masuk ke Radio Iris tu nak dengar petang tu terlepas dengan info berkenaan dengan info laluan trafik Masjid Jami' Negeri Sarawak, Masjid Pendayan Kuching dan juga tanah perkuburan raya tu Sakinah tu siapa. Kita boleh rujuk semula menerusi Facebook TV Iris Kelak. Kita boleh mainkan semula perkongsian kita berkenaan dengan info laluan trafik tu. Selainnya kita boleh rujuk juga di Facebook TV Iris berkenaan dengan peta map, sini nak parking di Masjid Jami' Negeri Sarawak, sini nak parking di Masjid Pendayan Kuching dan juga laluan masuk dan keluar di tanah perkuburan Semayang. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Ahmad Bani, kepada Tuan Usup. InsyaAllah kita akan bersua kembali lepas tu ni tak ada lagi apa-apa perkongsian kita kepada pendengar-pendengar Iris kita untuk info-info yang lebih lanjut untuk yang lain. Jadi untuk kita orang semua, jangan ke sini, teruskan kesetiaan bersama dengan Iris Internet Radio Islamic Sarawak. Nang Steady.